300 Ini macam para trader. Kau entry takut-takut, main tak main trade bodoh. Profit yang dia buat, dia dapat. Okey. Dia dah entry. Dia dapat Alah, buat RM50 ni berapa dolar? 100 ringgit challenge bodoh. 160, 300 300 Kau close 180. 300 kau bagi 300 180. Ini macam para trader. Kau entry takut-takut, main tak main trade bodoh. Cakap cerita kat dia orang. Ini lesson untuk semua orang. Jap, kita tengok screen recording tadi. Kau close waktu berapa? Kau tengok. Tu, 180. 200. 200 lah. Tolong untuk kau ni ada persen sikit RM20 kau ambil, 180 kau ambil. Eh, Cancel. So aku ambil profit. Split lah. pelik apa? Tak, aku tak ya. Bayar lain ya. Lain. 100 lah. Aku tak nak. Ambil je lah. Sebab ni effort kau kak. 100. So kalau macam tu, Okey. sebab aku joki, tu 50. Profit tadi 200. Tak boleh lah. Okey. Kau okey tak? Dia okey je. Dia tak boleh buat apa dapat 100. Kau berapa SPM? Ni kira hadiah kau untuk dia lah SPM ambil. Dulu waktu aku cemerlang SPM tak ada siapa pun reward aku, tak ada siapa celebrate aku kan. So aku faham perasaan dia orang. Siapa yang aku tak reply tu minta maaf sebab ni semua yang cepat, ni semua yang reply cepat. So tu je lah rezeki dia orang. Aku menggalakkan semua untuk belajar bersungguh-sungguh, sama belajar elok-elok, banggakan kedua-dua parent kau sebab edukasi tu penting.